Terima kasih Puan Yang Di-Pertua yang dihormati. Saya mengambil tempat pandang. Terima kasih. Yang pertama sekali, ini Blue Bill. Blue Bill ni. Blue Bill ni dalam penjelasan pindaan ini, dia tidak masuk perkataan menteri. Jadi saya mencari, sebab kami ini ahli parlimen. Kami bukan menteri. Kami bukan ahli parlimen pembangkang. Mereka ada juga pegawai-pegawai untuk bantu mencari. Bila kita baca Blue Bill ni, dia tak masuk bawah pindaan perkataan menteri, tapi bawah dalam penerangan huraian dia masuk perkataan menteri. Pasal 4 untuk meminda Seksyen 29 Akta 522 bagi memberi menteri kuasa. Memberi menteri kuasa, ini huraian dia. Tapi dalam Blue Bill ni tidak ada perkataan menteri. Jadi kami ini sebagai orang yang tidak ada pegawai kerana telah dihalang oleh kerajaan PMX untuk kami dapat apa-apa peruntukan mendapatkan pegawai, maka kami tidak ada pegawai. Kami terpaksa berlari, korek balik tentang Akta Ibu. Sebab apa? Akta Ibu tak dibagi ya Muhammad. Jadi apakah menteri bila nak buat pindaan, yang menteri tengok ada tak perkataan menteri? Tidak ada. Tapi di sini disebut perkataan memberi kuasa untuk membuat peraturan. Menteri diberi kuasa. Bagus. Yang menteri diberi kuasa itu bagus. Tapi dalam Blue Bill ni kena sebut dalam pindaan itu tentang perkataan menteri. Kalau tidak, teruk kami ya. Kecuali parlimen boleh bantu kami sebab kami tanpa pegawai, tanpa apa-apa bantuan, kami terpaksa mencari sendiri. Dan saya menegur menteri, kenapa perkataan menyebut huraian di bawah 5 tu pasal 4 untuk memberi kuasa kepada menteri. Dalam Blue Bill tidak disebut memberi kuasa kepada menteri. Tapi memberi kuasa kepada menteri ini saya seronok, saya gembira. Okey, menteri sekarang ni diberi kuasa untuk di bawah Seksyen 42C itu memang dah ada dah, iaitu memberi kuasa sebelum 29(1)C, memberi kuasa untuk membuat peraturan-peraturan bagi peruntukan yang berhubung dengan pelesenan, pemborong, peruncit entiti baru membeli padi ya. Dan sebarang kuasa menteri ini juga dibagi untuk utamanya adalah penetapan beras bergrade ya. Dan juga kawalan harga kawalan harga padi. Padi sekarang ni dulu 1,300. Sekarang dinaik ke 1,500 ya Muhammad. Sekarang ni petani minta 2,000 pada masa itu. Tapi sekarang ni kalau bagi 3,000 pun tak cukup. Sebab petani bukan soal tua atau muda. Di sini disebut petani ini dah berumur dan sebagainya. Tidak. Itu nombor 2. Berumur kah, muda kah, petani kalau industri pertanian, dia terpaksa mengambil pekerja import. Sebab tidak ada petani yang kalau nak jadi petani, nak pergi tanam padi, nak pergi buat perkara-perkara yang berhubung dengan industri padi. Muda atau tua akan menggunakan pekerja asing. Jadi dengan itu keadaan pertanian sekarang kosnya meningkat. Tidak ada pilihan. Yang Ahmad, kalau Yang Ahmad ada padi, pergi beli tanah dekat Perlis, Yang Ahmad, kalau nak buat bendang satu relung, upah Bangla atau Rohingya tanam padi dulu 500, sekarang ni naik 600. Sekarang dengar cerita nak naik 700. Bila ditanya kenapa naik 700, sebab diesel naik. Saya kata kamu pakai diesel kan tanam padi, semua orang naik, saya naik lah. Jadi macam tu. Kata kalau kamu naik 700, kami akan tentang habis-habisan. Sebab akhirnya petani tidak ada apa, tetapi terpaksa meneruskan industri padi kerana apa lagi pekerjaan yang ada. Sebab kerajaan menetapkan padi ini mesti ditanam oleh petani dengan membuat saluran muda dan sebagainya. Tetapi industri padi ialah industri yang miskin. Menyebabkan petani makin miskin kerana apa? Kerana tanahnya telah dipecah-pecahkan. Dulu kita ada 10 relung, ayah saya ada 10 relung. Sekarang tak boleh dapat 10 relung. Kami ada anak 7. Sudah pasti makin kecil. Mari cucu dia tak dapat lagi pertahan tanah tersebut, terpaksa dijual. Itu sebab orang tua-tua dulu mengeluarkan peribahasa, tanah ini adalah untuk anak dan cucu. Maknanya cucu hilang. Bagus. Mereka fikir bahawa sebenarnya semua kawasan di Malaysia ni tidak ada lagi orang ori sepenuhnya. Kebanyakan orang yang tinggal 30% yang orang tempatan, yang lain semua orang luar yang masuk ke sana. Baik, kuasa menteri ini saya minta supaya nombor 1, naikkan harga lantai padi. Bukan lagi 2,000 mengikut apa yang telah
diminta oleh Persatuan Petani-Petani. Yang kedua, beras bergerik tadi. Kita tahu bahawa beras tempatan bukan dicampur, ditukar kampik, dijadi beras import. Sebabnya mudah, ya Muhammad. Kalau Muhammad tengok, beras tempatan dengan beras import ni, dia punya grade sama. Beras tempatan, beras putih tempatan sama seperti beras putih Thailand. Sama rasa, mungkin warna, tak juga perasan sebab banyak orang dah rabun dah. Jadi akhirnya beras putih tempatan dan Thailand sama. Akhirnya tukar kampik. Hal ini sudah pasti bukan dilakukan oleh Bernas. Dilakukan oleh orang-orang yang cuba keuntungan. Mereka dah untung dah. Berjuta-juta mereka untung. Sekarang ni nampak perlahan sikit. Tetapi masa mereka tengah galak untuk dapat untung, tidak ada beras tempatan di pasaran. Kerana beras tempatan telah pun diisi jadi beras import. Cadangan saya ialah apungkan beras tempatan. Beras putih tempatan diapungkan supaya bila kita apungkan beras putih saja, apungkan, maka tidak berlaku orang-orang untuk menukar grade dan sebagainya. Itu nombor satu ya Muhammad. Yang keduanya, dia orang ni duk komplain pasal monopoli Bernas. Saya nak bagi tahu, dia tidak ada kepentingan, isytiharkan siap-siap, dia tidak ada kepentingan. Tetapi kerajaan telah buat keputusan yang tepat dengan memberi monopoli kepada Bernas. Orang cuba datang untuk minta membuat lesen import. Mereka tak tahu Bernas kena ambil tanggungjawab untuk menjaga local industri tempatan. Semua beras yang tak elok dijual kepada Bernas. Beras yang elok dijual kepada pihak swasta. Jadi Bernas terpaksa menanggung kerugian yang tinggi untuk industri tempatan. Dan dia untung sikit untuk beras import. Jadi cara kerja menguruskan beras ni dengan cara monopoli itu yang terbaik. Bukan Malaysia buat, kebanyakan negara buat. Dan sekarang ni ialah tinggal penguasaannya. Jadi sekarang ni tentang monopoli kepada Bernas itu tidak dapat dipertikaikan lagi. Kita akan menyokong habis-habisan. Tetapi yang paling penting sekarang ni ialah kuasa menteri. Ketua pengarah adalah menguat kuasa menteri tadi, iaitu dengan melihat harga lantai padi dan juga harga beras bergrade. Kalau kita naikkan harga lantai padi dan harga beras bergrade diapungkan, seluruh orang muda berpusu-pusu pergi tanam padi. Sekarang orang muda tidak mau tanam padi sebab tidak dapat apa. Orang tua-tua teruskan menanam padi ini kerana nak meneruskan kehidupan dan juga nak mengelakkan kalau mereka tak tanam padi, nak tanam apa lagi. Dulu saya telah cadangkan pada tahun 90-an dulu. Tahun 90 dulu saya telah cadangkan supaya kawasan padi dijadikan kawasan kelapa sawit. Sebab tanahnya kualiti untuk kelapa sawit. Tapi kerajaan enggan, apabila kerajaan enggan, akhirnya kerajaan tak dapat bantu petani untuk meningkatkan taraf hidup mereka daripada sekarang kepada yang lebih baik. Jadi caranya ialah naikkan harga lantai padi dan juga pastikan beras bergrade, beras putih tempatan itu diapungkan apa sekurang-kurangnya dekat dengan harganya seperti beras import. Kalau tidak, orang tempatan terpaksa makan beras import padahal dia makan beras tempatan yang cuma ditukar kampik. Terima kasih. Saya menyetujui rang undang-undang ini. Kami bukan setuju. Banyak yang kami tak setuju. Yang itu masa timbalan Perdana Menteri itu kami setuju. Sekarang kita setuju. Lebih-lebih lagi kita nak ucap tahniah kerana BN menang dengan hebat. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Tapi sebelum tengok seorang saya jemput Yang Berhormat Libaran. Ya, tak berhenti sampai sekarang. Janji kata nak berhenti. Cukup Yang Berhormat. Apa hubungan Najib dengan